sekali lagi korang sebelum kita launch kita punya mascara dan juga eyeliner. First, kita kena kepit dulu kita punya bulu mata. Ambil cermin, start daripada bawah. Tengok daripada bawah ni so that daripada akar-akar tu kita boleh pakai dah. Ikut korang nak pakai berapa banyak layer. Kalau aku pakai mascara, aku memang suka pakai banyak-banyak layer. Okay, so korang yang ini baru satu layer. Kita biarkan dia kering dulu. Kita buat bulu mata bawah pula. Cermin atas slowly. So nampak tak perbezaan dia? Yang ini kita dah pakai beberapa layer, yang ini kita tak pakai lagi. Inilah hasilnya lepas kita dah pakai mascara Sally. Nampak tak lentik dia? Eyeliner ni kita pakai lepas dah pakai mascara. Kita buat small wing je. Jangan lupa 26 hari bulan 9 ni korang kena grab special price dalam live Sally sahaja.